Okey. Jadi hari ni kita akan buat fully hands on. Tak ada teori-teori sangatlah. Kang bosan kan satu hari kan. Okey. Satu hari. Jadi ni kawan-kawan. Saya baru jumpa method ni dalam sebulan lebih. Saya biasa, saya tak adalah paling hebat writing ni. Index pun rendah. Cuma saya suka main dengan tool AI ni kan. Pendigitalan dah 10 tahun. Jadi biasa kita guna untuk benda lain. Tiba kita dijemput untuk penceramah pasal research, terus dia melekat tau. Dia ada method yang kita pernah guna sebelum tempat lain, kita apply sini, oh rupanya lagi hebat dia punya bergila. So saya datang sebagai orang kata pendigitalan punya expert je lah. Bukan expert, orang yang suka try and error. Oh saya tadi ni bit.ly/MPUAI4LR. Saya dah bagi bahan-bahan. Kalau anda ada chapter 1, boleh guna anda punya. Okay. Kita akan start pada first chapter. Saya assume dah ada chapter 1 lah. Kalau tak ada, dalam ni ada satu. Saya akan proceed dengan yang ni lah. Yang tu kan. Okay, yang tu lah. Okay. Jadi sesi hari ni, boleh saya proceed? Boleh? Okay. Jadi sesi hari ni adalah kita nak buat bab 2. Literature review. Kita akan guna AI. Dan apa yang anda belajar hari ni sebenarnya anda boleh ajar student sebab kita kan sekarang zaman AI dah tengah terlalu sengit digunakan kan. Dan pelajar kita kalau guna AI manjang dia orang literature apa? Guna ChatGPT je. ChatGPT dia hentam-hentam, dia bantah, ada halusinasi. Okay? Kalau AI detection tu paling teruk lah, kita faham lah. Ni halusinasi kita risau. Sebab kita kadang tak sempat nak check pun, betul ke tidak kan? Okay? Jadi apa yang kita buat ni cara beretika lah. Okay, orang kata kita cuba capai zero hallucination. Cuma untuk AI detection tu kita kena kerja sikit keras untuk rephrase. Kita akan tunjuk macam mana nak rephrase, jangan risau. Okay, risau. Sebab Turnitin sangat hebat. Dia orang kata deep learning. Kita hantar hari ni lepas, minggu depan biasa tak lepas. Kita guna humanizer macam mana pun, dia cepat. Datang tak lepas. Jadi kita yang paling orang kata bulletproof, kita rephrase, tapi kita minta AI tolong kita pemudahkan dan kita rephrase guna ayat sendiri. Sambil refresh, kita boleh baca teks kita boleh faham. Dan insyaAllah kita boleh defend. Macam itulah. Okay? Boleh defend. Ini saya lah. Saya di UTSM sejak pada 2006. Saya dulu FKMP 10 tahun. Sekarang dah ke FTK sebab bini saya pindah paguh. Okay? Saya ngajar mechanical. Banyak design yang subjek lah. Saya dah ajar subjek yang guna software daripada 2006. Saya masuk, saya degree kat sini. 3 tahun saya RA, saya masuk sebagai tutor. Pula saya punya rakan sekerja adalah saya punya pensyarah senior. Dia orang tak suka ajar subjek software. Semua dia lambat kat aku. Saya pertama dah kena Mastercam, SolidWorks, AutoCAD. Sampai sekarang lah. Jadi kalau berkomputer ni saya dah biasa lah 20 tahun lah. Okay? So orang kata boleh lah dengan korang-korang semua kan. So sekarang sampai sekarang ajar design punya subjek. Dia orang tak nak ajar software, ada yang baru saya kena pergi. Macam tu lah. Yang tu lah kerjanya. Okay. Jadi saya punya background je lah. Kan saya habis belajar 2006 masuk UTHM. Lepas tu masuk 2006, 2016 FKMP. Lepas tu start FTK. Join CVL Global daripada 2016. 7 tahun lah. Pada sini baru start pendigitalan punya effort lah. Dan buat master PhD habis 2015, 10 tahun lepas dah balik ke FTK sebagai pendigitalan punya komiti lah. So FTK dia, baru saya balik, dia buka satu jawatankuasa FTK Digital. Sedap dia orang. Aku pula kena jaga. FTK Digital lah, jaga website, social media dengan content creation. Jadi saya kena jaga semua tu lah untuk FTK. Okay? Memang kerja hari-hari sibuk lah. Macam-macam kita akan buat. Okay. Jadi, ni masalah kita guys. First kali kalau kita nak buat kerja, guna research ni masalah kita, terlalu banyak informasi. Yang ni biasalah. Kalau kita search kat SunDirect kan, scholar kan, tekannya, wah kau 24,000 paper keluar, kau dah stres. Banyaknya paper. Kadang bila keyword terlalu padat, tinggal 4 je, tak cukup pula. Jadi macam tu lah, dia punya masalah dia. Kita akan cuba atasi hari ni. So paper banyak. Macam zaman saya buat PhD kan. Saya punya supervisor daripada UK base, datang tu dia bagi 2 keyword je. Enek. Kau baca yang ni, dapatkan gap. Uish, susah gila nak dapat gap. Saya punya PhD topik yang tahun pertama dapat topik masalah tukar, topik baru tahun kedua. Tahun kedua tengah seronok, kita apply grant lepas. Dapat grant, tapi topik terlalu teknikal. Tahun ketiga tukar topik. Jadi saya 3 tahun, 3 topik.
Sebab ni lah. Kita tak tahu kat mana gap of research. Kita tak pasti. Lepas tu dah baca, kau nak kait-kaitkan supaya orang kata tak ulang balik orang lama. Jadi, sintesis paralisis lah. Zaman sekarang ada yang baru, AI trap. Banyak pula dia punya tu AI. Jenny lah, apa benda tu kan. Kita tak tahu nak guna yang mana. Okay? Jadi hari ni kita punya kawan-kawan kita. Guys, ada 4 je. Sekali Gemini. Gemini ni, dia boleh buatkan tesis. Dia boleh kalau kita minta, dapat je. Tapi masalah dia ada halusinasi lah. Ya ke tidak? So, bila dia AI, bila kita minta sesuatu, dia akan rujuk. Kadang dia tengok website, kadang tengok forum, YouTube video. Sedangkan kita kalau research, kita nak daripada paper yang publish lah, e-book lah, buku lah kan. Ni Gemini. So Gemini ni kerja dia macam, untuk kita dia macam macam orang kata arkitek. Kena buat rumah, dia semua macam arkitek lah. Kita minta nasihat dia, bro, tunjuk direction, dia akan tunjuk direction lah. Tapi bukan dia buat tesis. Kalau dia buat, jahanam. Jangan bagi dia buat, okay? ChatGPT lagi teruk lah. This one is better than ChatGPT. ChatGPT lagi teruk lah. Yang ni cuma bantu kita. Bagi kita flow, nilai, companion lah. Kalau kita rasa, okey ke tidak, minta pendapat dia okey. Tolong bantu. Bagi keyword ke, okay? Okay. So, siapa yang tulis? Guys. Yang tulis ni lah. Yang dilanggan oleh kementerian. So, kat sini, kita masuk semua paper-paper yang kita refer. Kita download lah, beratus ke apa. Kita minta dia yang tulis. Dia akan tuliskan bab 2. Subchapter by subchapter. Tapi untuk, dia ni macam, atas tu arkitek, bawah ni adalah tukang buat rumah. Dia terlalu hebat buat rumah, tapi kalau kita biar dia buat kerja seorang-seorang, kita punya haluan tak tahu kat mana. Nampak tak? Dia macam kita ada kawan sangat hebat buat perabot. Tapi dia tak reti buat perabot yang market demand punya perabot, design yang baru-baru. Apa yang trend sekarang. Kita lah orangnya yang refer Instagram, gambar ni lawa, kau tolong buat, dia boleh buat. Ni this guy sama. Okay? Dia macam workhorse. Dia machine yang sangat bagus. Tapi masalahnya sekarang apa? Kita tak pandai cakap dengan dia. Yes, ni masalahnya. Sangat hebat, bagi apa je jalan, tapi tak pandai nak cakap dengan dia. Bahasa dia lah. So, siapa yang akan tolong kita cakap dengan dia? Ni, dia benar. Ni orang tengah lah ni. Ni orang tengah dia. So, sebarang prompt yang nak bagi kepada Notebook LM, dia ni buatkan. Prompt. Minta itulah ke kiri kanan dia akan buat. Dan prompt dia sangat detail. Panjang. Kita nak karang sendiri memang tak sempat lah. Sangat panjang dia punya prompt. Okay? Basically, itulah idea dia. Kita tak minta ini, kita minta Notebook LM. So, Notebook LM akan jerit kita punya tesis lah, bit by bit. Okay? Dan seterusnya, guys. Ni kita belajar. So, sekarang paper lah. Nak cari bahan, nak masuk Notebook LM. Kita dah ada bab 1. Kadang kita tergaru-garu, macam mana nak cari paper untuk bab 2? Pening kepala kau. Okay? So, sekarang, kita tanya dekat Gemini tadi, bro, ni chapter 1 aku. So, aku dah buat bab 2 ni. So, apa paper ataupun outline yang sesuai? Okay, Gemini akan cadangkanlah outline untuk bab 2. Okay, untuk dapatkan paper ni, apa orang kata research question untuk setiap topik tu untuk aku cari paper. Dia akan banyaklah soalan, kita akan buat hari ni. Kita bagi kat Mamat ni. Okay? So, konsensus ni dia macam kalau satu dunia punya lautan paper, kita kata, ni dia akan tolong suluhkan. Ni paper kau kena tengok. Dia tunjuk suluh. Jadi kita tahulah kat situ tempat untuk download paper yang support kita punya chapter 1. Kita minta dia outline satu subtopik tu, dia akan bagi 3 soalan. Soalan kita bagi kat dia ni. Dia jawab soalan yang dia jawab adalah dalam bentuk dia refer paper sahaja. Dia tak refer website, tak refer forum, paper. Jadi kita tahu lah paper mana yang support kita punya research. Yang kita buat. Ni power lah. Kalau kita UTSM, kita ada Scopus AI. Sama. Tapi lagi hebat lah. Kalau kat orang luar saya tak cerita lah, dia orang tak ada Scopus AI. Yang ni kita try Scopus AI dengan yang ni. Yang ni free. Scopus kita lucky lah, kita punya library ada subscribe. Apa kita tengok juga hari ni. Last kali bila guna AI macam biasalah terlalu banyak teks. Banyak tulisan-tulisanan. So kita nak minta sedikit orang kata bantuan buat diagram lah. Nak lukis sendiri masuk Canva, satu gambar 4 jam. Okay? Nak lukis sendiri satu diagram 4 jam. Flowchart pun boleh separuh hari baru siap. Masalah agak tu. So sekarang kita minta bantuan dia ni. So kita bagi teks dia, perenggan, dia akan jeritkan infografik ataupun diagram yang cantik lah.
sesuai untuk tesis. Terus siap geng, berapa saat je. Okay. Jadi bab 2 kita akan ada teks dan gambar, cantik lah. Dan ada table of literature review generated by NobuLM. Pun laju, berapa saat dah siap. Jadi bab 2 anda akan jadi meriah lah. Siap ada research gap semua. Hari ni. Settle, boleh siap. Okay tak? Boleh kan? Ini fully hands on lah. Fully hands on lah. Okay. Jadi itulah 4 je kawan-kawan dia. Mungkin kalau UTHM special dia ada Scopus AI dengan consensus. Dia boleh kawan lah. Okay, dia boleh kawan lah. Okay, semuanya free. Dia kata, doktor kena langgan tidak? Tak ada. Saya cuma langgan Netflix je nak tengok TV. Dengan, aku kan banyak ambil gambar kan. Langgan OneDrive dengan Google Photos. Tu je saya langgan. Lain semua yang guna atas semua free. Kalau yang Gemini, dia kadang model lagi cerdik lah. Kalau macam UTHM punya Gemini Pro, model kita tu kepala dia lagi hebat daripada Gemini Free. Tapi still okay lah untuk ni. So, kita tailor kita punya workflow supaya boleh guna free account dan kita boleh custom kita punya cara yang paling mudah kita minta Gemini dapat tesis. Tapi kita nak ubah-ubah kita pening. So, hari ni kita akan cari customize punya. Kita boleh custom lah, boleh ubah ke tengah jalan. Yang ni. Okay, semua free, jangan risau. Okay, semua free. Okay, jadi jom kita berkenalan. Kita guna UTHM punya email lah. Email UTHM, jom kita berkenalan. Okay. So first kali, kita punya pembantu, ni macam companion lah guys. Companion kita hari ni, memang Gemini lah. First anda kena make sure anda kena login ke Google account. Kalau dapat UTHM punya lagi okey. So kalau anda guna NobuLM hari ni, anda akan masuk dalam kuota yang penggunaan NobuLM KPT tu. Wah. Senang hidup kita kan. Tak payah pening-pening. Aku pula kena jaga kuota tu, hantu betul. Okay. Okay. So pastikan masuk UTHM lah. So UTHM dia akan bagi kita dapat Pro tau. Ada setengah daftar dapat Pro kan. Gemini dapat Pro, NobuLM siapa tak dapat Pro? Sedih lah korang tak dapat Pro. Kalau Pro lagi hebat lah. Tak Pro alamak Pro, tak dapat Pro. Tak dapat Pro nanti kita tengok. Saya biasa saya buat workflow ni untuk yang orang biasa punya lah, bukan untuk yang Pro lah. Pro dia advantage lah. Korang nampak ke ni? Macam terang sangat je lampu sana. Nampak tak? Okey belakang. Kak? Okey tak lampu belakang? Boleh? Okay, ini kita dah relax je. Okey. So nak access Gemini dengan cara belagak, guys. Nak access Gemini cara belagak ni. Pergi dekat sebelah gambar kita, klik kat bintik 9. Bintik 9 Ini cara belagak lah. Klik sekali, cari sesuatu, logo dia, bintang berwarna-warni. Dia warna Gemini. Sebenarnya kelakar juga. Tak ramai staff UTHM yang guna Gemini. Termasuk bini aku sendiri. Baru aku tahu semalam lah. Kau tak download pun je. Malu. Okay, biasa Oh, dia memang. Tapi data tak guna untuk training. Google. Okay, yang best kita punya Gemini ni, memang tak boleh delete. Tapi data kita Google tak ambil untuk training. That's the point guys. Kalau Gemini yang kat luar tu, kau masuk suka-suka, data akan diambil dari Google untuk training. Kemungkinan data hilang lah. Tapi ada cara untuk setting. Kau nak tengok tak? Aku tunjuk korang. Ni, contoh Gemini Free. Ni apa? Ni tengok je. Okay, Gemini Free, dia sebenarnya bila buka, dia data akan diambil oleh Google untuk training tau guys. Ni kalau anak-anak nak tunjuk kat rumah lah kan. Ni yang free. So ada beberapa cara lah nak ambil supaya yang free data tak diambil. First kali, ni kat atas ni, dia ada satu, nama dia adalah Turn on Temporary Chat. Yang ni bila anda klik, anda boleh borak dengan dia, data tak diambil oleh Google untuk training. Tapi dia bagi 72 jam. Apa yang kita borak dengan dia, takkan diambil oleh Google untuk training. Ini yang free Gmail tau. Ini bukan korang punya. Kita yang pro memang tak ambil langsung. Dia tak ambil untuk training. Ni, atas kanan. Dia kata, welcome stranger. Tapi dia kata 72 jam je. Jadi anda boleh borak data-data sulit anda lah. Dia tak simpan kat sini. Semua hilang. 70 jam semua hilang. Kaput. Okey, satu cara. Yang kedua, kalau tak nak yang tu, anda boleh pergi, ni matikan. Anda pergi kat gear bawah ni guys. Gear bawah ni, dia ada satu setting tau. Turn off activity. Gear bawah, pergi activity. Ni. Dia ada satu setting anda kena turn off semua ni. Ni. Masalah bila anda turn off, history semua hilang.
So kalau anda nak access balik chat anda tak jumpa lah. Yang tu. Jumpa lah. Okay. Kat sini special Nobu LM. Nobu LM, sebarang data anda upload dekat source, yang anda borak kat tengah, tak akan diambil, dia silo effect. Tangkap. Cuma bila kat bawah tu kan, bila dah reply respon kan ada thumbs up, thumbs down kan. Kau tekan yang tu, masuk ke Google punya human reviewer. Kalau free account, kalau yang pro, memang tekan macam mana tak masuk. Enterprise pun sama. Masalah yang kat luar ni lah. Masalah kita sekarang, orang suka-suka borak dengan Gemini, share benda-benda penting data korang. Ni bahayalah. Kalau nak buat boleh lah ni, turn off ni. Tutup. Tapi saya tak nasihatkan korang minta Gemini tulis tesis. Sebab dia risiko halusinasi sangat tinggi. ChatGPT paling teruk kan? Itu memang borak kedai mamak. ChatGPT paling teruk. Janganlah. Okay? So ini kita akan cuba cara zero hallucination. Korang selamat lah. Boleh ajar pada orang lain. Kau ajar lah bagi budak guna Nobu LM. Kan kuota naik. Aku okey lah. Selamat aku tak kena kejar. Macam tu lah, something like that lah. Okay? Tapi kita tak guna ni, kita guna UTHM. UTHM jangan risau. Selamat. Okay? So we open. Ini juga UTHM punya lah. Korang dapat tak macam saya, dia versi pro kita punya. Tak pasti tak keluar pula kat sini. Okay guys. Macam ni lah Gemini. Dia dah lain. Dia 2 bulan lepas dia ubah. Okay? Gemini dia punya, sebenarnya kalau nak buat benda-benda akademik, Claude paling best lah. Tengok Claude AI kan. Tu yang terpaling lah sebenarnya. Paling best, prompt paling cantik Claude. Masalah Claude kedekut. Claude anda minta dia buat satu dokumen, free account, dia dah buat, dia dah penat, okey 5 jam relax. Dia ke kuota dia habis, kau kena tunggu lagi 5 jam. Jadi kau pun murung lah. Okey. Dia akan habis. Yang ni kedua best lah. Sebab apa? Dia best juga sebab dia ada adik-beradik dia. Dia boleh combine dengan Nobu LM, dia boleh combine dengan Google Drive. Kau boleh panggil kalender kau guys. Ni kan. Dia setting ni. Kau boleh panggil anak-beranak ni semua. Terus. Kalender, hari ni aku free apa? Bila last meeting lah ni guys? Ni. Kau boleh panggil, ni macam assistant yang paling power ni. Kau boleh panggil kalender. Bila lah aku last meeting dengan si Polan? Kalender. Bila lah aku ada free bulan Julai, aku nak buat kursus. Bukan tu je. Google Task. Tolong setting, aku ada ni lah. Tolong setting satu task. Nanti keluar kat kalender kita, Google Task. Kalau Gmail. Bila lah last email yang aku hantar kat HRDF? Contoh. Google Docs. Buka. Aku nak buat ni lah. Tolong simpan satu dokumen. Ni. Google Drive pun sama. Jadi sebenarnya dia punya adik-beradik dia tu power. Dan dia ada Google AI lah sebagainya. Dia ekosistem dia best. Dan kita pula UTHM langgan. Lagi best lah. Yang ni kena activate kan? Ni guys. Dia dekat gear ni. Tak tahu dah berubah ke belum. Gear dia ada connected apps. Connected app. Lepas tu korang kena Google Workspace turn on. Tak? Google Workspace turn on. Dapat tak? Google Classroom pun ada. Okay? So yang ni bila ada anda boleh borak dengan keluarga-keluarga Google yang lain. Seronok guys. Dia macam ada PA. Macam kau tak payah hire PA, kau hire dia je. Bangun pagi, bila lah? Dia macam ni lah. Dengan dia lah, dia boleh tu semua. Okay? Yang tu. So ni best lah. Ni best lah. Okay. Dan kalau anda tekan plus kat tepi ni, dia ada apa? Dia ada, ni pun baru guys. Ni pun baru. Upload file, daripada drive kita boleh panggil. Ada create image. Okay? Kalau anda teki mau upload, mau upload ni power. Dia ada import code. Yang ni pun hebat ni. Yang ni kan. Contohlah anda buat kerja apa-apa kan. Anda nak buat polisi ke, nak kena buat kata kerja, UTHM semua buat kan. Anda ambil bahan-bahan penting yang government punya data ke, survey ke, dasar-dasar, letak Nobu LM. Anda kahwinkan dia. Panggil dia. Bila anda tanya soalan, dia akan refer notebook yang anda dah set up. Kalau dia buat prompt yang customize untuk notebook yang tu. Power ni. Kita attach dia kat atas. Tapi dia punya response time dia lama sikit. Dia baca lah. Lagi banyak buku tu lagi banyak. Lama sikit. Tapi dia punya respon custom lah. Tapi tetap tak sesuai buat tesis. Sebab lalu je benar je, zero ada halusinasi. Kita boleh attach semua PDF kita. Okay, kita boleh masuk kita punya journal dalam notebook. Kita attach kat dia, kita minta bab 2. Boleh, siap.
Tapi ada halusinasi. Sebab kalau lalu dia je memang ada melalut sikit. Kau dah kena apa? Nak kena pantau lebih lah. Macam tu. Yang import code tak pernah try. Tak berani, tak rajin coding aku. Okay. Kalau kau perasan, kita ada lagi yang lain bawah ni. Kau. Yang ada guide learning ni, belajar lah. Ni gambar, glamour lah. Kan poster tak guna Canva guys. Sudah ni je. Kau bagi prompt, letak logo Juta HM. Wah, siap. Senang hidup. Yang tu, video pun kau pernah try. Video sebenarnya quite nice lah. Buat video apa-apa kan. Canvas best. Canvas ni kalau anda bagi, dia boleh siapkan PowerPoint ke, dia boleh siapkan website, dia boleh siapkan report, dia boleh buat banyak benda Canvas. Dia tu siap. Sebelah tu anda komplain, sebelah hasil. Komplain sikit tu dia tukar kat sebelah Canvas. Ni power. Adik research banyak lah. Ada music pun baru. Jadi banyak. Kerjanya banyak. Kalau anda tak guna kan, sedih sebenarnya. Macam alamak rugi. Itulah. Kalau ke kanan, anda dapat dia punya mode dia. Mode yang atas tu biasa-biasalah. Tolong convert ni inci ke meter boleh lah yang flash tu. Nombor 2 complicated sikit, nombor 3 untuk coding. Jadi hari ni kita main pro je. Kita main yang paling mahal sekali. Main pro je ini. Tak ada kesian punya. Pro. Pro je. Okay, kita main pro je. Okay. Yang tu. Okay, jadi jomlah kita mula terus lah kot. Lama-lama sangat kan pening korang kesian. Okay guys, saya ada share bahan dekat anda, tapi saya share guna Gmail biasa, sorry lah guys. Okay, dah terbiasa kan. Bahan-bahan kita pada hari ni, kalau anda ada bab 1 anda, okey. Seronok kau tak ada, ambil saya punya je. Sama kita buat. Okay, sama kita buat. So, bahan saya share macam ni. Apa yang saya bagi kat korang? First kali yang paling penting bawah lah, prompt sheet. Prompt sheet. Lepas tu yang slide deck ni samalah. Ni bahan-bahan yang lain. Okay. Nak minta korang buka prompt sheet lah. Dia dekat. Asyik baik korang tanya. Aku dah lupa nak ni. Tada. Kalau nak scan ni. Type dekat browser. bit.ly/MPUAI4LR. Ambil. Ambil. Jangan segan-segan. Kita tak ada apa nak kerja hari ni. Hari ni masa lama. 6 jam guys. Ini 6 jam. Kena rakam lah video korang. Ni bukti kehadiran ni. Bukti kehadiran. Video korang kena rakam. Okay, ambil masa access dulu. Sayang tak ni. Ambil masa access. Ni rakam video lah. Bos seronok. Boleh buka tak? Dapat tak? Dapat kan? Jom. Hari ni memang fully hands on je. Okay? Boleh Saya pun nak buka slide guna ni lah. Slide. Open with. Pum. Okay, jadi yang ni kita punya. So first kali, okay, yang ni pengenalan lah. Kan sekali jalan kita pergi. Jom, kita try bab 2 terus. Kan kau dengar aku cakap, bosan pula. Ngantuk pula kawan-kawan, kesian. Okay, jadi jom. Okay, ni bab 2 kita. Okay. Jadi first kali anda pergi kepada prompt sheet, saya bagi ni. Okay. Dekat prompt sheet ni ada buka tak ni? Anda buka folder tu ada satu bawah, MPU prompt sheet. Yang ni segala step by step yang kita akan guna bersama AI. Saya pergi slow-slow je tau. Kalau saya terlaju, kau beritahu doktor laju sangat. Pali laju lu, palu. Bagi tahulah, kita akan slowkan lah. Okay. So ni nota korang. Ada yang Google Slide dengan PDF. Atas-atas tu bahan kita akan gunakan lah. Ni buka ni dulu. Alah. Kalau tesis saya bahasa Melayu, adakah lebih sesuai prompt tu saya bahasa Melayu? Boleh juga. Ataupun saya ke ujung prompt tu cakap. Awak guna prompt yang ni, nanti bila dah siap, tolong tulis dalam bahasa Melayu. Boleh? Boleh juga. Boleh juga. Tapi nak try yang English punya itu boleh juga. Nak tengok flow tu kan. Flow tu kan. Tesis bahasa Melayu untungnya kau. Untungnya kau. Okay, saya besarkan sikit. Okay, 1 to 5. Okay. So dekat sini saya ada bagi 2 link guys. Link untuk korang lah di masa depan. First kali nota kita kalau tertinggal SSO lupa kat mana. Ni link nota.
dan link folder yang tadi. So prompt sheet ni anda boleh proceed lah dengan benda-benda yang lain. Okey, jom. Okey. Sekarang macam saya kata, kita assume korang ada chapter 1. Okey. Ada. Jadi terus-terus kita kata kita nak buat literature review online dan question. So bila ada chapter 1, kita nak proceed chapter 2. Tapi kita memerlukan outline tu guys. Outline tu subchapter chapter 2 lah. Outline dia. Jadi, kita kena borak dengan Gemini. Kita borak dengan Gemini. Okay. Sebab Gemini adalah kita punya orang tengah. Okay. Kita borak dengan direct dengan WLM pun sikit-sikit je lah. Banyak tapi tak berapa ada lah. Okay. So, saya kata apa? Jom kita tengok study prompt dia. Okay. Saya biasa guna prompt bahasa pasar. Sebab apa? Kita guna teknik meta prompting. Meta prompting ialah kita bagi prompt kat dia bahasa pasar, apa dah kepala otak kita, dan dia buatkan prompt yang detail. Prompt yang dia buat tu gempak gila guys. Kita nak karang sendiri memang tak sempat lah. Tak sempat lah. Okay. So kata, saya assume dah ada chapter 1 Okay. Cakap ada, hi, based on chapter 1, I need to develop chapter 2. Tanpa segan silu kita minta. Okay. So this is my plan. Asyik cadang plan kat orang tu. Macam power Okay. So based on chapter 1, Gemini will develop outline. Okay. First dia akan buat outline. Okay. Outline. Kedua, outline adalah subchapter untuk chapter 2. Okay. Kita lock terus. Kedua, based on the outline, Gemini akan buat soalan untuk kita tanya konsensus ataupun Scopus AI. Soalan-soalan tu power guys. Soalan-soalan tu penting supaya bila tanya soalan, kita dapat tengok jawapan dekat bidang literature, apa jawapan bidang akademik yang dia dah refer paper lain. Masa sama dapat tahu paper mana yang support kita punya research kau-kau ni. Mencari penyokong. Ni, soalan ni. Okay? Dah dapat soalan, kita akan tanya pada konsensus ataupun Scopus. Dalam masa yang sama, kita akan pastikan, identify paper mana yang kita sesuai untuk download. Tangkap paper guys. Jadi satu soalan dapat 5 hingga 10 paper dah cukup. Soalnya ada banyak soalan. Lepas tu, dah dapat kita punya paper, kita masuk, bila dah habis download paper, kita akan masuk ke NobuLM, satu notebook, satu subchapter. Satu notebook, satu subchapter. Kenapa pula? Sebab kalau kita lambat dalam satu notebook, penulisan jadi tak mendalam. Jadi kalau contoh kalau kita ada kan outline 2.1 sampai 2.7. Biasa 2.1 tu pengenalan lah. Dia 2.2 tu satu notebook, 2.3 satu notebook, 2.4 satu notebook. Prompt untuk tulis tu Gemini bagi. Kita masuk paper satu notebook, kita cakap Gemini, okay bro, ni paper yang aku dah masukkan, tolong buat prompt untuk tulis bab 2. Prompt dia panjang kan. Okay, kita ambil prompt tu copy, letak kat NobuLM, siap kita punya subchapter tu punya bab 2. Zero hallucination. Kenapa saya cerita sekejap lagi. Cerita macam tu lah. Lepas tu kita masuk satu chapter, satu notebook, dan Gemini will write the prompt for NobuLM. Gemini akan buat prompt, bukan kita. Prompt will help NobuLM to buat chapter 2. Tu siap subchapter yang tu. Settle guys. Jadi kawan-kawan, jom. Copy yang ni punya prompt. Copy. Ni copy. Lepas tu pergi pada Gemini anda. Gemini UTHM. Kalau anda, paste prompt. Kalau anda dah ada chapter 1, letak chapter 1 anda. Kalau anda tak ada, anda buka saya punya folder, ada chapter 1. Complete. Anda kena download untuk guna. Kalau tak ada kan, anda ambil, anda download lah chapter 1 complete ni. So, dah ada, anda tekan plus, anda attach chapter 1 tadi. Terus bagi je. Terus bagi je chapter 1 tadi. Jadi sekarang, dekat anda punya Gemini, ada satu file anda attach, which is the chapter 1. Kalau sekarang prompt dah ada copy paste bos. Prompt dah kan? Semula. Tadi dekat prompt sheet ni, dia ada prompt kan? Ni. Prompt dia adalah developing literature review outline. Copy pada atas ni. Hi, based on chapter 1 bla 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 sampai ke how was that. Tu. Ni bahasa pasar kita lah. Cuma saya dah convert ke English. Copy. Pergi kepada Gemini, paste dekat ruang chat dan tekan tanda plus kat bawah ni.
Upload chapter 1. Upload chapter 1. Upload file chapter 1 kalau dah ada. Kalau proposal pun okey lagi lah. At least jangan tak ada apa-apa. Kalau ada, alamak, dia kena proposal at least lah. Okay? Okey lagi lah. Upload file. Upload file, jadi anda punya Gemini sekarang, dia kena ada prompt tadi dengan juga chapter 1 yang anda dah masukkan. So, kalau dah ada, terus tekan enter. Tunggu sekejap. Okay? Sekarang Gemini akan bagi outline untuk bab 2 dan dia bagi soalan terus. Apa nak tanya konsensus ataupun Scopus AI? Jadi kita punya bab 2 align dengan bab 1. Something like that lah. Macam tu. Boleh, sila. Ni nak ambil gambar korang, susu. Ini ada 6 jam. Laju-laju buat apa? Buat letih aku je. Masanya chapter 1 Ya, bos. daripada yang file besar. Separate file besar? Chapter yang lain kan. Copy paste pula. Boleh tak? Buat file baru. Cantik file asing lah. Senang nak buat kerja. Jadi memang lain daripada ayat dia. Dia tak sama. Dia macam ni lah. Bila apa? Dia ni lah kata 1001 cara nak capai ke destinasi. Bila guna AI, dia macam algoritma. Dia kan tak ada jawapan yang sama. Dia bukan macam matematik. Dia cuma ada pelbagai cara lah. Dia kecadang banyak direction. Okay, dapatkan tu dulu guys. Dapatkan tu dulu. Perlahan-lahan kan. Alah, tak ini relax je. Tak ada apa nak kejar. Tu siap. Ya bang. Contoh ni adalah paper dapat daripada paper punya ni ataupun ni kita kena ni chapter 1. Saya buat cara sama lah. Guna proses yang sama. WLM juga yang buat kan. Cuma kalau lain nak cover macam tak sempat lah kot. Kalau ni. Tapi paper ni kita buat tak dulu lah Nama dia dulu. Kalau tak ada yang ni, kalau abang ada proposal abang, masukkan lah research FGS ke apa geran-geran proposal kan. Boleh tak nak try ni? Boleh? Dia based on thesis ke? Bab 1, bab 2, bab 3 atau dia punya keseluruhan? Dia kita akan gerak chapter by chapter. Kalau abang ada tesis yang ada bab 1, keluarkan bab 1 dulu. Tak semestinya complete dah ni. Tak semestinya complete. Tak, yang penting ada haluan lah untuk dia. Tak complete macam ni pun tak apa. Sampai chapter reference. Kalau proposal pun boleh. Proposal pun boleh. Chapter by chapter lah. Baca tu. Jadi lah juga. So yang ni kalau proposal pun boleh. Copy. Gemini, betul lah. Abang kena attach. Ada abang kan nanti kan. Yang ni kan, abang yang ni. Oh ni, tak apa. Ni sebab yang ni tak attach tadi, tak apa. Abang buka yang baru. Ni kan. Abang paste, Ctrl V. Paste. Paste. Okey, lepas tu ni kita main pro. Level kita main pro punya ni. Pro. Lepas tu ni tanda tambah attach. Attach proposal ataupun chapter 1. Ni. Tu bang. Ni kan benarnya. Nanti bawah ni ada dia punya outline. Lepas tu ada soalan. Ni outline ni kan. Chapter kita punya outline. Lepas tu ada soalan. Bawah lagi kan soalan-soalan ni. Yalah. Ni seronok. Dia leka. Sesuatu dah siap. Dah siap. Nanti guna konsensus. Maksudnya ni saya nak tanya in advance lah. Boleh. Dia dah draftkan dia punya Ni outline. dia. Okay. Lepas tu dia bagi setiap topik tu dia bagi soalan dan consensus. So nanti lepas ni kita tanya kat consensus pula ni. Every soalan kita akan tanya. Lepas tu consensus ni saya tak pernah guna. Saya tunjuk lagi. Dia akan jawab cara akademik tau. Jawapan dia refer paper-paper siap ada citation. Jawapan dia gempak lah. Kita tak nak jawapan ni, kita nak paper yang support. Jawapan tak cukup mendalam. Okey. Seronok lah bos. Pro. Always pro kalau UTHM lah. Dia kalau account personal, pro tu ada limit harian. Dah habis pro dia akan turun ke extended. Boleh say sikit lah. Apa ni first pagi start pro lah. Kalau lebih baik kita kena cek satu je kan. Yang lain-lain tak payah masuk lagi kan. Kau tadi pening lah. Cek satu je. Jangan bagi semua kan dia serabut. Itu yang nak kena pecahkan ni. Kan dia serabut. Sian dia. Satu apa? Masuk ke chapter satu. Dia upload test chapter satu je. Tapi prompt tu 5 semua. Kalau test kau dah ada banyak, maksudnya kau asing kan. Chapter satu. Boleh tekan enter boleh.
Chapter 1 atau proposal. Dia ada direction lah untuk orang tu bergerak. Chapter 1 tu proposal. Proposal pun boleh. Pun boleh. Okay, ada boleh proceed tak guys? Okay, so sekarang apa dia akan bagi kita? Dia akan bagi kita outline. Ni kena simpan ni. Okay, outline yang sesuai untuk chapter 1 kita. Ni, saya punya ada global road safety lah. Ada 2.3, so 2.1 introduction, 2.2, 2.3. Okay, dia akan bagi outline. Okay, sampai ke outline 2.8 lah. Sampai ke research gap summary. Maksud kita hari ni sampai ke apa? Sampai ke research gap kita cover bab 2 kita. How powerful is that? Okay, kita cover yang tu. Dia bagi apa lagi? Dia bagi kita soalan. Soalan ni penting ni. Soalan untuk kita tanya dekat consensus ataupun Scopus AI. Soalan ni power tuan-tuan. Soalan ni bila kita tanya, kita dapat tengok bidang akademik, apa jawapan bidang akademik untuk soalan ni, dan paper apa yang AI akademik tu refer untuk jawab soalan kita. Power. Okay, so boleh proceed tak? Okay, jadi sekarang nak minta anda ni, klik copy bawah ni guys, klik copy bawah ni. Lepas tu anda buka Word document. Buka Word document. Anda paste. Okay, nak simpan. Macam mana simpan, dia kena simpan. Okay. Saya simpan lah. Anda buka Word document. Okay. Anda buka satu Word document. Anda paste. Ni outline. Bagilah nama outline ke apa kan. Yang ni bagusnya anda simpan record macam ni. Apa benda agak-agak anda rasa? Kenapa bagus? Dia ada sebab dia. Okey, sebabnya lah aku tanya, aku jawab lah senang. Sebabnya kita kan non English spoken countries, betul tak? Kita kan. Jadi bila kita menulis pada sekolah, kita belajar bahasa buku guys. Kita cakap Mak Saleh pun cakap macam bahasa buku. Dan Sain pun cakap macam buku. Yelah, kita belajar macam itu kan. Bukan belajar cakap dengan Mak Saleh kan. Lain pun anak kita belajar YouTube kan. Bila kita cakap macam buku, tulis macam buku, ternitin dengan kita dia susah sikit. Kita tulis macam mana pun ternitin detect sebagai AI. Dah macam buku. Okay, susah sikit untuk kita dapat bahasa kita kan. Jadi bila kalau anda asyik kena AI, kau dah kau ubah, refresh, AI. Jadi kau dah give up, kau tunjuk ni saya punya flow. Kau tahu buktinya kau buat sendiri. This is the record yang kau simpan lah. One of something like that lah. Okay? Boleh. Okay. Sekarang nak ajak kawan-kawan. Okay. Sekarang kita masuk ke consensus dulu. Sebab consensus ni free. Lepas tu kita pergi ke Scopus. Nice. Okay. Jadi consensus, jom tengok. Saya punya consensus rasa dah habis limit ni. Okay. Consensus senang je. Anda kena consensus.app. Ni guys. Sekejap. Tu. Ni. Consensus.app. C-O-N. Dia kadang tersalah je tu biasa. consensus.app. Yang tu. Tekan enter. Walah. So kalau first timer, anda kena, dia ada bawah ni ada butang sign in. Sign in, sign up. Tekan sign in lah. Kena jawab soalan sikit. Belajar apa? Peringkat apa, dengar pada siapa, yes je lah. Kalau kau malas nak skip suka hati kau lah. Tapi yang tu lah, dia kena login je biasa. So dah login dapat macam saya, tada. Okay, teruskan masuk sampai dapat macam saya. Dia nanti dah ada kita punya, tak ada lah, dia akan ada nama kat bawah. Ini tak kisah, sebab dia free. Gmail personal pun boleh, Gmail UTM pun boleh. UTM tak langgan, jangan tanya. Itu tak langgan. Tak langgan ni, jangan tanya. Itulah. Basically macam tu lah. Kejap kita tengok Scopus AI. Yang tu UTM langgan. Kalau tak guna sangat rugilah guys. Itu power sangat tu. C-O-N C-O-N-S-E-N-S E-N-S-U-S.app. App. Ya. Consensus app. Ini yang open punya. Ini open punya. Ini UTM. Wah, bahasa dah masuk lah. Hebat bahasa.
Itu dah buat tapi belajar sekali ya tak ingat. Consensus. So yang ni kuat lah. Ni buka baru. CON SEN SUS SEN.SUS.app. Kalau type processor pun dia keluar juga, tapi kena cari balik dekat ni. App. Masa app kan. Okay, so ni first timer nak kena ni sign up lah. Ni power prof. Dia tolong kita tengok kan. Guna Gmail, continue with Google je. Terus. Touch screen Okay. Dan next sampai masuk lah. Tak apa, ni slow je tu. Masuk macam biasa. Masuk. Dah, continue. Ni jawab soalan. Level kita fakulti. Hanya tu lah. Nak skip boleh? Skip lah. Tak payah jawab. Sikit letih nak jawab. Tu. So ni tutup. Okey, tahniah. Dah. Okey. So dapatkan ni, okey. Dan jom kawan-kawan kita try, jom. Okey, boleh proceed tak? Boleh kan? Okey. So sekarang pergi balik kepada senarai soalan tadi. Okey, copy soalan pertama. Ni kan, macam saya 2.2. 2.2. Okey. So ni soalan pertama saya, anda kena copy soalan pertama anda. Copy. Okey, ni copy soalan pertama. Lepas tu anda pergi pada consensus, anda paste, Ctrl V, enter. Tunggu dia jawab. Okay, kenapa dia power? Tengok dia akan bagi dulu nampak. Berapa paper dia baca, berapa yang lepas, 20 dia paper included. So jawapan dia, kepada soalan kita, jawapan dalam bidang apa ilmiah, dan ada citation guys. Ini memang zero halusinasi. Citation guys. Kalau anda perasan, dia ada paper yang dia refer. Dia jawab, keluar paper. Yang ni bagus apa tau? Kalau kau nak kena buat polisi baru ke, proposal untuk universiti, power. Ulang balik. Okey, ulang balik lagi. Okey, jadi masuk soalan. Okey, ni kan tadi kita buka kan? Kita ulang balik. Oh, sampai mana? Okey, dekat Gemini tadi, kat Gemini tadi, kita dah dapat outline. Dapat tadi? Dan bawah tu dia ada soalan. Dia kata question for the consensus APP. Dia ada soalan untuk setiap subchapter akan ada 2 atau 3 soalan. Tu biasa. Lain sikit ni. Okey, tak ada soalan. Okey. Soalan, okey. Okey, pada soalan jom kena tambah prompt. Pada soalan, okey. So, okey, pada yang tak ada soalan, cakap dia please construct atau write construct the question for consensus. Based on the outline. Something like that lah. Ni guys. Pada yang tak ada, please construct question for consensus based on the outline. Dia dapat soalan dia. Macam maksudnya kalau kita ada possibility untuk semua dapat benda yang berbeza lah. Betul. Dia macam algoritma punya nature inspired. Dia ada banyak cara untuk capai ke satu tempat. Dia macam saya punya ni, dia keluar satu dulu. Lepas tu dia kata setuju tak? Setuju. Dia tengok kau punya AI macam mana. Tapi yang penting, kita nak soalan lah. Kalau tak ada, minta soalan. Mungkin ada setengah kawan dia akan cadang outline dulu. Betul lah. Lepas tu soalan ke dia. Boleh lah. Penting soalan. Okey, dapatkan soalan dulu. Jangan segan-segan. Dapatkan soalan dulu. Bagi outline, kena akan bagi soalan. Tapi sampai prompt je. Kau copy semua ni. Kau punya tak ada. Saya punya ada. Cuma ada certain chapter tu tak ada. So maksudnya saya skip je lah. Kan dia tak ada yang 2.2. Dia terus boleh 2.2. Boleh juga. Yang penting kita nak soalan tu. So ni. Minta dia buat soalan. Minta dia buat soalan. Minta dia punya soalan. Dia banyak. Tadi kan kita testkan file kan. 50. Soalan tak ada.
Saya masukkan saya punya. Okay, ni okay. Dos, kau minta soalan bos. Tu. Most question for processor based on the outline. Type prompt tu. Dah masuk ni? Baca file attachment. Oh ya, tak balik. Oh, tak masuk Okay, tak masuk. Tak ada. Tak apa. Pergi new chat dia. New chat balik. New chat, abang tambah lu. Tambah, upload file. Dah tu chapter 1 panggil. Betul chapter 1 lah kalau boleh. Chapter 1 proposal. Dia ada limitation. Biasa kalau habis dia guna Gmail lain pun boleh. Okay, prompt tadi. Ni, prompt tadi. Copy, pergi pada Gemini. Paste. Cuba buang was that ni. Kadang sebab tu dia tak nak. Kadang tu kita cuba dapat tu jalan je. Okay, tekan okay. Tengok. Mungkin tu lah. Kita minta pendapat dia kan, dia tu nak tanya. Apa? Oh, dapat ni. Soalan. Tak, tapi lain dengan Dr. Mini. Memang lain. Dia macam algoritma, dia banyak cara dia akan tergerak ke tempat yang tu lah. Dia kalau dia matematik, fizik je lah, exact number kan. Saat ni orang kata dunia pendapat ni, dia akan banyak cara. Walaupun sampel contoh yang dibagi sampel. Tu biasa. Tu biasa. Okey, lepas ni tadi apa? Buka ni, copy satu soalan pertama. Okey. Abang buka konsensus tu, ada buka konsensus, ada buka. Ni kau dah buka kan? Dah ada kan? Dah login dah? Asal ni. Okey. Cantik. Pergi pada soalan tadi. Ambil soalan pertama, copy. Tapi ni abang simpan Word dulu bang. Dah. So ambil first question. Ni soalan pertama copy. Tanya. Sampai soalan ni. Ni semua ni. Soalan pertama. Lepas tu tanya konsensus terus. Ni copy. Lepas tu konsensus. Siap ada ni, send to email. Pelik ni. Ya, abang tu balik. Dia biasa kita guna Gmail ni. Continue with Google je. Gua tunggu sekejap. Ni dah login Google Email tak ni? Tap ni. Sedar ke? Ni. Kosnan. Ni, continue. Tunggu sekejap. Skip je bang. Skip. Dah. Agaknya abang nak masuk bukan guna Gmail kot. Abang tak email balik, jadi minta tu lah. Ya bro. Konsensus abang tu dah enter. Masuk soalan, enter lah. Enter. Nanti dia keluar jawapan. Jawapan tu yang power nanya. Ni. So soalan pertama, abang punya senarai soalan tadi ada tak? Bawah sikit. Jawapan kan? Bawah sikit. Lagi. Okey, ni. Tak ada soalan kan? Please construct the question for consensus based on outline. Lagi. Ni. Okay. So yang nak prompt. Okey. So sekarang consensus bukaan, copy soalan. Yang ni lah. Soalan pertama copy. Okey, copy dan pergi pada konsensus, paste. Atau kalau abang nak filter apa kan? Tekan filter. Sekejap guys, tertutup pula benda ni. Sekejap Oh, dah hilang. Ni. Okay, ni. Pada yang tak ada soalan, tolong tambah ni. Agaknya ada biasalah AI kan. Kadang-kadang ada benak ubi dia sikit. Ada. Kalau kita tanya by subject lah. Kalau kita keluar soalan macam ni, maksudnya kita tanya by chapter macam ni. Tanya gini, okey, soalan tu cukup untuk kumpul paper. Soalan tu cukup untuk kumpul paper. Bro. Ya, blur. Oh, skoper. Advance lah. Saya guna Scopus AI. Terbaik juga. Belajar yang konsensus ni. Tapi yang konsensus ni saya tak apa kira kerana doktor kata dia daripada Gemini kan. Saya tak adalah ikut yang doktor tu, saya ikut tajuk saya. Boleh. Soalan konsensus dah ada soalannya? Itu tak ada. Tapi saya tak tahu macam mana nak develop soalan tu. Bila saya tanya yang macam doktor sebut kan, dia buat questionnaire pula. Peliknya. Tengok atas tadi dah bagi ni kan. Dia dah bagi outline. Dah bagi online. Okey, ini chapter 1 lah. Oh ni. Tak, saya buat kata
katalah saya nak buat paper sekata. Mhm. Paper tu, saya outline product particular paper. Lepas tu, saya nak create questions yang doktor cakap nak masukkan dalam consensus tu. Mana saya nak create questions? Cuba tambah bawah ni. Tu lah, please construct question for consensus based on the outline. Itu saya tanya. Mhm. Kan? Tapi apa yang jadinya construct questions for consensus kan? Mhm. Dia jadi questionnaire pula. Keliru ke? Biasanya dia Dia dah buat direct. outline. Lepas tu saya pergi ke Skopa CI sebab saya ada Skopa CI yang Sekejap, sekejap ni boleh tak? Boleh modify atau tak boleh? Pelik. Pelik betul, sekejap. Okay. I need ni. macam adik-adik mungkin nak isiskan. Saya nak Tu lah, dia kena pening. Kalau soalan kan, dia buat elok je study quiz. Lepas tu tak lama dia keluar quiz. Dia ada hari-harian tu. Dia ada mental sikit. ada mental disorder. Lepas tu saya cakap, I don't want The question. Semalam best. Tapi saya tunggu sampai 12:30 je. Wah, terlebih lama. Banyak pula orang tanya soalan. Bonus pula bagi dia malam. Sebab biasa bila soalan banyak, dia delay. Marah orang soalannya. Dia orang ni macam selfie sikit. Tanya-tanya kadang. So, dia group WhatsApp. Oh, okay. Right. Thank you. Kan? Okay, dapat soalan tak? Boleh masuk konsensus tak guys? Jangan satu soalan. Soalan one by one tau. Bukan 3 atau 4. Satu soalan one by one. Yang ni Okay, dapat. saya dalam jalur lah, saya tak hilang. Okay, yang ni dah dapat online. Bawah sikit. Okay. Oh, khabar guna bahasa Melayu Okey. Sebab tesis saya tulis bahasa Melayu. Yang ni saya dah masuk chapter 1 saja. Habis kalau paper, biasa paper bahasa Melayu kan jumpa Campur. Campur Tesis ada. kita boleh try lah. So kalau konsensus dia akan keluar bahasa Indonesia, tapi rasa dia akan jumpa paper lah. Cuma dekat sini je. So okey, saya scroll ke bawah. Dapat? Bahagian 2. Dapat soalan ni bang. Ni. Dapat soalan ni. Okey. Bawa lagi. Ni soalan dia bang. Di soalan. Ah, So saya bagus. copy. Copy satu soalan dulu. Soalan dulu. Copy. Copy. Pergi konsensus. Dia isunya konsep. Oh, Paste soalan. Paste kat situ. Okay, enter. Nanti dia akan jawab soalan abang. Jawapan dia akan refer paper-paper yang dah publish dahulu. Tu yang hebat tu. Tengok. Dia ambil. Abang guna bahasa Melayu kan. Dia akan minta lah. Ni. Tengok 548,000 paper. 43, 20 je disenaraikan. Ni jawapan-jawapan dia abang. Okay. Yang ni. Kita nak ni kejap lagi. Okay. Keluar paper-paper lama semua lah. Kalau nak setting paper yang latest, pergi pada filter tadi, dia ada ni. Filter. Ni filter. Dia. Kalau nak yang tu lah. Ni ada macam Filter. Kan nak setting Q berapa dia boleh setting. Belum. Dia orang ni masalah sikit. Okay guys, boleh proceed tak? Boleh tak? Okay. Jadi bila dah masuk konsensus akan jawab soalan. Okay. Dan kita perasan, sekarang untuk bab 2, kita suka jawapan ni. Jawapan ni best lah. Kita suka jawapan ni. Kalau nak copy simpan, boleh lah nak simpan. Kalau anda rasa suka kan. Kita nak pandang ke belah kanan. Belah kanan adalah senarai rujukan yang konsensus tengok untuk dapatkan jawapan untuk kita. Ni. Okay. Ini senarai paper yang di-refer untuk dapat jawapan. Okay. Jadi kalau anda perasan, ada setengah paper, dia ada tanda padlock ni guys. Terbuka. Bila terbuka, open access. Anda boleh download sebegitu saja. Kalau tak ada, anda kena guna UTHM punya account ke? Dengan cara lain lah. Kalau tak ada, pergilah Sci-Hub apa benda-benda tu kan. Baru boleh try. So hari ni apa kata kita fokus kepada open access lah dulu. Tak nak bagi kita keliru kan. Okay. Jadi sekarang anda tengok kan. Anda klik dekat tanda logo tu, dia dah buka mangga. Tekan sekali. Anda akan dibawa ke tempat lain dan terus dapat PDF. Kadang-kadang masuk website dan pergi pada PDF. Macam itulah. PDF. Okay. Macam itulah ceritanya. Ini kan. Dah dapat. So download lah.
Download dalam folder. Okey, tengok saya buat je tengok saya buat kejap. So dapat PDF, download, anda kena download dalam folder, namakan dia ikut subchapter. Kan? Ni anda klik kanan, anda buka folder baru. So ni subchapter 2.2. 2.2, enter. So ni adalah paper untuk subchapter 2.2. So satu subchapter, satu folder. Kalau buat lain kita lambat je terus. Okay? Folder, lambat terus. Okay? Continue dengan download yang lain kalau ada. Download banyak-banyak. Okay? Download. PDF. Okay. Satu soalan dapat beberapa paper pun okey lah. 5 paper pun boleh. 5 ke 10 ikutlah satu soalan. Tak kisah mana-mana yang dah selesa. Folder baru. Jadi satu folder akan ada, kalau ada ni adalah 15 ke. Ini kan dapat? Boleh PDF ni. Satu lah. Satu paper download, lepas tu download lagi yang bawah. Download 5 dah. Yang support abang punya proposal. Soalan tadi lepas tu ini 1.6 Okay, result dia jadi ni jumlah paper yang ada lah. dia punya result, jadi akak kena ke bawah sikit. Ni. Jangan laju sangat tu. Slow sikit ni. Ni terbuka ni. Boleh download paper ni. Download paper ni, folder ikut subchapter. Kalau dia ada banyak macam ni kan, banyak paper macam ni, pengalaman, ada satu yang saya kena ambil, adakah ikut Citation tinggi, paper tu hebat lah. Soalan bagus tu Kak. Okey, ada soalan best. Dia kata kan, okey, masa kata satu soalan anda kena at least 5 hingga 10 paper. Tapi kalau banyak sangat paper, nak pilih macam mana kau dah serabut. Tu normal. Okey. So kalau kita banyak sangat paper, kita boleh pilih berdasarkan nombor citation. So lagi tinggi citation, paper tu lagi bagus lah. Jadi kita simpanlah sebagai sumber untuk bab 2 kita. Download. Yang nombor 2.1, 2.2 tu satu yang dia saja Mana? bawah tajuk. Bawah tajuk. Bawah tajuk paper tu. Bukan. Itu citation dia tadi. Ada mesh ni. Kat mana bahagian paper tu yang dia ambil untuk jawab soalan. Okey? Jawab soalan. Yang tu lah. Jawab soalan. Soalan bagus kedua. Okey, kata, saya cuma nak paper 5 tahun ke belakangan ni. Boleh. Masa anda tanya tadi, anda perasan ada filter tau. Kita tak on kan filter. Okey? So, bila anda tekan filter, dia akan keluar. Kau nak tahu berapa ke berapa, general rank berapa ke berapa. Anda boleh setting lah. Boleh setting. Processes. Jadi download lah paper. Satu soalan download 5. Ni ambil masa download soalan dulu. Lepas ni kita tengok Scopus AI pula. Tu best juga. Berapa asal dekat situ kan? Itu ada Scopus dengan itu bezanya. Ini model. Kan dia kenal macam Cloudy kan dia ada model ni kan nama-nama model. Biasanya model paling lagi pandai mahal lah gunanya. Kita guna yang default pun dah cukup. Model yang kita gunakan dia macam kepala otak dia lah. Kalau lagi dia ada yang lagi hebat. Dia ada model-model AI dia. Saya pun tak ada expert sangat yang tu. Okey. Jadi yang download lah paper yang perlu. Ambil lah 5. Okey. Ambil 5. Download dulu kan. Download dulu 5 paper. Okey, kejap Bila dah siap satu soalan, okey, tengok dah soalan satu dah siap, nak pergi pada soalan yang kedua. Okey, soalan kedua adalah dalam rumah yang sama. Rumah 2.2, 2.3. Okey. Jadi soalan kedua, anda copy soalan yang kedua yang pula nak kena buat. Copy. Lepas pergi pada konsensus balik, anda letak kat bawah ni terus. Maksudnya sambungan.
sambungan dia. Okey, sambungan. Tapi kalau anda rumah baru, tiba masuk 2.4 punya subchapter, soalan yang ni, anda jangan masuk kat bawah. Anda paling elok pergi pada new track. Buka track baru. Jadi orang kata rumah baru. Kategori baru, tempat baru. Tak boleh sambung-sambungkan dia keliru. Basically macam itulah cara dia. Tak apa, kumpulkan paper dulu. Kumpul paper pelan-pelan kan. Kalau buat tajuk sendiri, kena kumpul paper lah. Nak proceed ke bab seterusnya, tak ada paper tak boleh. Tak pandai tau. This is the first time in my life saya buka ni. Guna yang ni je. Tadi saya masuk yang dia cakap tadi tau. Dapat dah. Dapat soalan. Saya tadi masuk dua-dua chapter. Chapter yang chapter 2 saya. Tapi yang dia keluar ni chapter 2 sahaja. Nampak? Nampak? Oh, tadi memang kita minta outline untuk chapter tu. Saya masuk chapter. Sebab kita minta outline instruction kita tadi. Chapter tu. Okey. So, okey, saya nak tanya juga. So macam ni kan. Okey, dia keluar yang soalan saya dah masukkan soalan yang kedua tadi, dah cadangkan tadi. Ada nombor 2 soalan yang tadi. Apa yang dia keluar yang saya tanya dia? Yang ni lah kita boleh ambil lah ya? Maksudnya? Jawapan-jawapan ni dia akan refer akademik punya. Tambah kita punya dalam literature lah. Tapi kita kena buat yang baru. Okay, yang ni tak ambil yang dia. Sebab dia kalau nak ambil untuk literature pun dicetik lah sebenarnya. Kita akan download paper ni. Download paper, satu soalan 5 paper, 10 paper cukup lah. Lepas tu aku letak dalam satu folder. Nanti dekat Nobel LM kita upload paper tu. Nobel LM akan synthesize. Saya kena belajar Nobel LM, saya tak pernah tahu pasal Nobel LM. Inilah tu. Inilah tu. Nanti Nobel LM akan tuliskan. Kita tak payah fikir dah. So sekarang kerja kita download paper je. Download paper yang sesuai. This is sangat akademik lah sebenarnya. Sangat akademik lah. Dah ada kan. Ini yang terjadi untuk saya punya supervisor saya dulu lah, dah check dah. Yang masa saya belajar kat UK dulu lah, which is ini dah lepas dah lah. So kalau saya nak ubah balik dengan konsep sekarang, saya kena bagi instruction balik lah ya. Dia kalau nak update, dia kena prompt lain lah. Dia ada chapter, dah ada 1, 2. Waktu sekarang bidang ni tadi kan kat prompt kena ubah. Kata saya dah kena cakap bahasa pasar lah. Saya ada chapter 1 dan 2. Saya nak update ikut apa sekarang punya latest lah. So boleh tak cadangkan daripada situ nak ada outline baru tak? Kena ada outline baru lah kan. So nak baru kan. Cadangkan outline baru untuk chapter 2 dan soalan konsensus untuk setiap outline. Tengok kita punya, ini tak cukup, so dia cadangkan. Jadi dapat soalan tu baru kita tanya konsensus, kumpul paper balik. Okay, you ada you punya ada tak yang from the beginning? Sebab saya tengok ada from scratch. Aduh, siapa tak ada tajuk. Dia ada tajuk je tapi tak ada proposal kan? Macam saya ni ada. Actually you can improve. Okay. Saya nak Dia bila jaga ini kan? nak bagi cadangan yang terbaru, yang terkini. Boleh lah. Boleh. Saya punya Boleh. So awak punya lagi bagus, dah ada kata direction. Jadi dia akan bagi tambahan. Kalau awak, dia sebenarnya dah macam nganyam. Kalau rasa nak buat yang baru terus boleh, tapi dah refer yang ni. Nak nganyam-nganyam masuk bahaya. Takut dia, ni kan dah lama 2011. Kalau awak nak masuk top up, kita takut macam ni kan. So baik kita buat baru je lah. Tapi berpandukan yang ni. boleh lah. Kalau awak nak anyam masuk-masuk boleh. Nak buat yang boleh bantu, tapi prosesnya panjang. So nak masuk kos saya daripada beginning macam mana? Begini saya biasa buat webinar online. Webinar. Saya biasa buat webinar online saya buat. Saya tunjuk pada awal. Kita ada face to face tapi kat Kajang. Kat Kajang. Face to face. Kalau online kan tak apa lah. Online biasanya kalau yang dengan semalam baru satu semalam. Beginner. Daripada tajuk tu kita dah cover banyak kali tu. Segan pula ulang-ulang. Nantilah tanya organizer. Saya organizer luar yang buat kan. Kalau intention nak buat boleh lah minta mana-mana pusat mana-mana saya tolong. Boleh juga. So ada orang rupanya tak ada proposal pun. Jadi kita bantulah pada proposal tu, jadikan proposal. Siap proposal dah ada semua okey. Chapter 1, chapter 2 sampai chapter 5. Cuma saya nak kena ubah untuk yang So kalau macam gini memang better prof ni dapatkan dah ada ni cantik.
So kita nak dapat yang baru lah dalam bidang ni. Based on this, saya boleh cadangkan yang the latest. Latest. The latest apa? Kata saya nak update saya punya research, so how can I get the latest punya ni lah. So tolong cadangkan outline yang baru. Kau nak start pada bab 1 baru lah. Macam kelakar pula Kalau saya nak buat daripada boleh, bab 1 boleh juga. saya nak tukar daripada saya sudah buat KL Kelantan the database. Atau akan tukar. Saya nak tukar ke JB. Tapi benda-benda ni sama je. Kalau chapter tu ni sama je, tak berubah. Dia benda takkan berubah kan. Sama je, the station semua sama je. Kalau dia boleh buat kat kita lah, dia cadangkan kat dulu. Saya kan nak buka ni pun terbiasa lah. Tapi dah, maksudnya boleh lah kita baca balik. Dia kan tolong, dia kan kita yang ni tolong cari paper. Sebenarnya Gemini tu penting, company teman. Kalau kita sangkut, tanya dia, bro macam mana? Tanya dia balik lah, dia akan bantu lah, guide balik. Dia ada kawan kan, dulu kan kita dengan kawan research group ni, tak payah ni kau ni. Dia one package datang, senang. Sampai siap. Kalau dengan student, kalau ada semua 2 jam tesis siap. Kalau Rizak dah ada, dia dah ada, 2 jam siap. Azim minum sambil. Hebat minum, Mas San. Minum. Aku nak pergi bilik air dulu sebenarnya. Bilik air dulu. Senyap selipar. Ada selipar dia ni. Jemput minum, jemput minum. Okey. Jap, nak tutup benda lah ni. Prof. Jom lepak. Tadi kan kita ada soalan kan dalam yang kita kisah word ni lah. So kita carilah dia punya paper. Satu soalan ni ada 5 paper lah. 5 to 10. Okay. So maksudnya dalam apa ni nanti kalau kita nak recall balik, nak buat literature, dia boleh refer tak yang ni dalam satu folder yang kita buat ni. Maksudnya kita damkan ni, soalan ni dia tahu tak? Yang ni soalan yang pertama, ni soalan yang kedua, soalan yang ketiga. Dia sebenarnya, for that one, kita dah ada yang tu kan. Nanti kita dah bagi online. Nanti prompt dekat Gemini buat tu, dia minta nombor yang tulis kan. Prompt tu ada. Kat prompt yang power tu, dia ada list of ni. Ni paper yang support lah. Dia akan susun. So dia boleh tahu yang mana yang kita damkan sekali tu. Sebenarnya kadang paper yang nombor 2, kadang rupanya ada jawab nombor 1. Kadang benda tu lah, dia biasa, macam tu lah. Dia kadang, dia same kategori tau.
lepas tu ni kan kita ada 2.1, 2.2 ni. Sampai 2.5 ni kan. Sampai 25 ni, elok-elok siap-siap kita buat macam ni ke? Dah ada 5 folder lah ni. Ha ni. Macam ni lah. Ya. 5 folder, lepas tu yang macam mana yang dalam processor ni, kita nak kan setiap satu folder tu kita kena buat new thread kan. Macam mana kita Setiap satu kategori. ada kategori. So macam mana kita nak record balik yang kategori tu kalau dia banyak. Dia sebenarnya dia ada history ni. History. Ya. Tapi saya tak tengok balik lah biasanya. Tak tengok. So ni macam orang kata the raw data collection. Macam ni raw lah. Kita nak paper, lepas tu kita nak yang WLM tu. Nanti kalau kita ada masalah, kita akan balik pada WLM. Kita pergi pada ni lah. Kalau kita nak nak patah balik daripada folder yang sama ni, tapi kita dapat new thread tadi kan. Kita nak yang patah balik. Patah balik ni lah. History lah. History. Kita nak ambil paper lagi dalam tu. Oh, nak tambah lagi paper lagi? Tambah lagi. Rasa kalau buka balik, yang tu queries kan. Ni. History, saya buka. Saya tu kena atas ni. Tu, yang one. Oh, nak ambil lagi. Okey, faham. Dah beberapa patah balik atas. So ni soalan-soalan dia ni, the first question. So go down a little bit. Nanti ada reference, tekan reference. Saya tak pernah ada, dia balik semula lah. For each question. Kan kita ada new thread kan. New thread banyak, ada 5 kan. Nanti akan ada 5 ni mana ada. Tadi satu thread dia ada 3 question kan. Yang dia buka semua. Saya beri question dapatlah macam tu. Dia masuk dia dah keluar. Keluar, tiba-tiba dia ada bagi lagi soalan kat sana. Kalau kau suka, boleh proceed. Kalau suka boleh proses. Nak kumpul paper untuk folder yang tu, subchapter yang tu. Kadang soalan ni lagi relevan dengan bidang. Sebenarnya kalau bidang ni, patut soalan ni bukan soalan tadi. Tapi kalau rasa yang ni membantu, ambil kumpul paper dia bang. Kumpul paper dia. Kadang-kadang dia lagi tahu. Lepas kita dah simpan paper-paper tadi, next kita punya Next kita paper dah cukup. Dah ada banyak folder kan. Lepas tu buka WLM, satu notebook, satu folder. Kalau ada kadang ada 15 paper kan. Dah masuk dalam WLM. Nanti dah ni WLM dia boleh baca tau paper tu. Kita akan bagi prompt tu siap bab 2. Ada tunjuk kan? Tu. Kalau abang ada geran apa semua kan? Sekejap ni. Geran apa kan? Prof, makan Prof. Makan. Kau tak makan ke? Jom. Kau makan lagi?